Rugilah family 4 orang tapi beli 7-seater EV car. Tak guna pun. Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. Sebenarnya ni bukan first time lah, tapi sebab nak raya kan. So kita naikkan seat dekat belakang ni 7-seater. So ada satu seat kat sini, satu seat kat sini, baby duduk sini, and lepas tu akan ada 2 seat kat sini. Sini tengah situ. So I'm gonna sit at the back. Jom kita duduk kat belakang sikit, tengok macam mana selesa dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia boleh ke depan lagi. Tak perlu pun nak lompat. We're at the back seat. Pandangan daripada belakang. Ush, luas juga kita ni ya. Ke depan dia. Tarik bawah. Mana? Mama. It feels so cozy kat belakang ni. It's like in my own little cave. Oh, ni bawa ke depan sikit. Okay. So, leg room. Leg room, okay. Okay, leg room. Not bad. Saya letak barang lagi. Anak duduk sini. Seatbelts wajib pakai. Okay, siapa tak ke seatbelt? Oh, Mami tak ke seatbelt. Okay, Mami kena pakai seatbelt mengikut undang-undang. Yeay, baru dia tak bunyi. Safety precaution. Oh, ada tempat untuk letak apa, cawan kat sini. Situ pun ada. Dia macam it's like kereta ni kita dah lama ada, tapi kita baru dah review seat kat belakang. First time duduk kat sini. Kat belakang ni kita beli macam shade cermin. Jadi kita boleh buka kalau silau ke, panas ke, tak nak kena panas ke. Jadi boleh buka, kena lipat dia macam bulat, macam ala window shade biasa tu. Sini tak ada, tapi sini tak panas sangat. Ni nak lipat dia senang lah. Macam tu. Dia macam ala-ala lipat apa nama, macam roti canai. Macam roti canai tu. Nak simpan. Selalu I akan duduk dekat depan, tapi yang ni kira macam first time kat lah nak experience duduk kat belakang ni kan. Sebab nak pergi beraya, lepas tu nak bawa mak, nak bawa adik pergi beraya. And sebenarnya ni lah one of the reason juga kenapa kita orang decide nak ambil 7-seater. Sebab kalau nak pergi mana-mana, kita orang tak naklah bawa sampai 2 kereta. Nak pergi beraya, kena bawa sampai 2 kereta. Sebab kita orang pula ada 2 orang anak kecil yang memang kita orang pakaikan car seat ataupun macam booster seat. Akan pakai dua-dua macam jenis car seat yang agak besar lah. Tapi sekarang ni kita orang tukar tu car seat yang besar untuk anak yang masih kecil, setahun situ, dan satu lagi yang ala-ala macam booster seat. Macam satu car seat kat sini memang dia akan makan ruang sikit. Booster seat ni pula kita orang ambil jenis yang macam ni. Before this kami dah pernah test drive Xpander, kami dah pernah test drive Alza. Ni lah yang macam paling besar untuk bahagian seat dekat bahagian belakang tu. So ni dia salah satu booster seat untuk kita orang bagi anak duduk. Pilih this one sebab apa tahu, kita orang nak macam dekat sini macam ada laluan. So in case lah kalau ada orang nak duduk kat tengah-tengah tu ataupun ni kan, sebab anak duduk kat sini, jadi dia boleh lalu kat sini. Ada ruang untuk kita melangkah ke sana. Jadi anak duduk sini, satu lagi kat sana ada car seat. Yang tu besar sikit tapi still okay. So nanti bila time dia besar nanti kita orang akan convertkan kepada something like this. Yang ni dia orang panggil apa? Booster car seat. Dia 2 dalam 1. Dia macam boleh berlipat. Leg room dekat dalam bahagian belakang tu, I mean it's quite nice. Selesa lah juga. Macam yang ni kan, kalau kita kedepankan seat kan, yang 170 cm dan berat berapa? Masuk ke belakang. Okay. Saya boleh duduk macam tu lagi. Not bad. Yang ni macam kita just macam kedepankan sikit dia punya seat kan. Still ada juga dia punya leg room tu. Still not bad. Seorang lelaki dewasa duduk kat belakang ni pun macam selesa. Saya duduk kat belakang ni pun saya rasa selesa. Kalau korang nak tahu, selalunya MPV
ni jenis macam 7-seater, dia tak akan ada banyak ruang nak letak luggage, nak letak barang dekat bahagian boot. Jadi sebab itulah kita orang pasang roof box ni, sebab kita orang nak letak macam luggage ataupun letak apa-apa barang, especially bila time kami dah max out kan, betul-betul 7 orang duduk dekat dalam kereta. Bayangkanlah 7 orang travel, tetapi kalau kita nak bawa barang, kita nak bawa luggage ke apa-apa ke, nak letak kat mana kan. Jadi kita orang akan letak dekat bahagian roof box kat atas tu. Sama lah juga macam bila kami letak booster seat ni. Booster seat ni dia jenis yang boleh lipat. So bila dia lipat, dia memang nampak kecil, senang nak bawa, senang juga nak simpan. Letak dekat dalam roof box tu memang muat sangat-sangat. Dia tak macam car seat yang satu lagi yang warna biru korang nampak kat dalam video ni. Sebab kadang-kadang bila kita orang travel, tiba-tiba ada orang nak tumpang, kalau kita orang dekat rumah tak apalah, kita orang boleh bawa keluar car seat, simpan kat dalam rumah. Tapi bila kita travel dekat tempat orang, it's a little bit difficult sikit lah. So that's one of the reason kita orang decide untuk tukar one of the car seat kepada this booster seat. Anak pula yang seorang tu dah besar sikit, jadi dia boleh duduk, and it has all the safety features, macam dia ada ISOFIX, senang sangat-sangat nak pasang. So ni kalau dia tunjuk hijau tu, maksudnya dah masuk dah tu. Maksudnya dia akan secure. So yang ni gerak-gerak macam mana pun dia akan still kekal stay kat sini. So tak payah kita pakai seat belt ke apa ke. Korang just masukkan ISOFIX, itu pun dah cukup safety dia tu. Merah maksudnya tak masuk lagi. Beza dengan kalau car seat yang biasa, dia macam terkeluar sikit kan. Kaki dia boleh kena. Jadi kaki dia memang akan kena lah kita punya seat belakang tu. Jadi yang ini dia ada ruang antara apa kerusi kat situ kan. Jadi selesa lah. Kalau saya nak ke depan belakang pun boleh juga. Highly recommended. Kalau korang nak cari this booster seat, I akan letak link ni dekat description. Kalau putih memang nampak lagi cepat berdebu. Memang dia agak senang nampak lah kalau kotoran tu. Right idea is it untuk ambil BYD warna putih. It was me and my husband cannot let me leave down that sebab yang kena cucinya dia. Tapi putih cantik kan, sebab tapi colour lain dia macam lagi senang nak maintain lah. At least tak adalah cuci, tak adalah all the time memang nampak kotor ke apa kan. Macam hitam ke ataupun blue ke ataupun masih ada colour grey, something like that. Tapi putih nampak cantik. Tapi ya Allah, kalau berdebu memang nampak. Thanks so much for watching. InsyaAllah I can see you guys in the next video.